Weh, aku ada satu cerita pelik nak kongsi dengan kau. Kau bayangkan aku dengan husband aku dalam perjalanan nak pergi rumah kawan kita orang. Tapi, kita orang susat ke atas highway kat Pennsylvania. Tah macam mana dengan takdir yang pelik, kawan husband aku tu kebetulan lalu sebelah kita orang ke arah bertentangan. Nampak je dia, kita orang terus buat U-turn nak kejar dia. Bila dah dapat berhenti, kita orang berdirilah kat tepi jalan tu. Highway dua lorong je, bincang pasal arah nak ke rumah kawan tu. Sekeliling kita orang semua ladang jagung dengan tanaman lain. Tiba-tiba, dari mana datang tah? Seekor itik muncul kat seberang jalan. Dia pandang kita orang dengan muka penuh tanda tanya masa kita orang tengah bersembang. Depan mata kita orang nampak dia pandang kiri, pandang kanan, lepas tu selamba je jalan melenggak-lenggok lintas jalan nak datang kat kita orang. Kereta semua hon-hon kat dia masa dia orang cuba nak elak. Bila dia sampai kat husband aku, dia patuk kasut husband aku sekali, lepas tu terus pusing balik lintas jalan, relax je mengelak kereta yang laju gila. Dia selamat sampai seberang, lepas tu terus hilang masuk dalam ladang. Sumpah pelik. Dia sanggup gadai nyawa semata-mata nak patuk kasut husband aku, lepas tu terus hilang dari hidup kita orang macam tu je.